Pada 6 Mei 2025, satu sejarah tercipta apabila Yang Amat Mulia Cik Puan Mahkota Halidah Johor berkenan merasmikan Iskandarian Spa dan Refleksologi Program Pendidikan Khas Integrasi SMK Tengku Mahmud Iskandar, Tangkak, Johor. Daripada sebuah aspirasi, lahirlah ruang yang memperkasa potensi dan masa hadapan murid berkeperluan pendidikan khas. Prasarana yang kondusif dan berorientasikan industri menjadikan bengkel ini pusat rujukan bukan sahaja di Johor, malah seluruh Malaysia, dengan purata satu lawatan penanda arasan sekolah setiap bulan. Melalui teori, demonstrasi, amali dan penilaian, murid berkeperluan pendidikan khas dibimbing menguasai kompetensi, prosedur kerja serta etika perkhidmatan. Inovasi Food Refleksologi Organ Chart, inovasi pembelajaran mesra murid berkeperluan pendidikan khas menjadikan pembelajaran titik refleksologi lebih visual dan interaktif, sekaligus meningkatkan fokus, keyakinan serta penguasaan murid. Selain menguasai kemahiran perkhidmatan, murid berkeperluan pendidikan khas turut terlibat dalam penghasilan, pembungkusan dan pelebelan minyak urut serta lilin wangi. Ini membina ketelitian, kreativiti, tanggungjawab dan asas keusahawanan. Jaringan strategik diperkukuhkan melalui MOU bersama TAC, GQ Food Refleksologi serta kolaborasi dengan pejabat daerah Tangkak menerusi refleksologi at Uptown Tangkak. Platform ini memberi peluang kepada murid berkeperluan pendidikan khas mempraktikkan kemahiran dan merasai suasana perkhidmatan sebenar. Hari ini, kemahiran yang dibina telah diterjemahkan kepada peluang sebenar. Alumni kami mengusahakan perkhidmatan mobile spa membuktikan murid berkeperluan pendidikan khas mampu berdikari dan bekerja. Saya secara peribadinya sangat berbangga dengan pencapaian Pusat Spa dan Refleksologi PPKI SMK Tengku Mahmud Iskandar ini. Dan saya berharap agar spa ini dapat memperkasa MPPK ke arah yang lebih berkemahiran tinggi, berkeyakinan dan dapat membina masa depan di luar sana. Terima kasih. Iskandarian Spa dan Refleksologi Program Pendidikan Khas Integrasi dari Sentuhan tercipta masa hadapan.